Pernah tak you all alami dalam hidup ni rasa macam orang lain ni tak faham tentang diri kita, tak faham tentang cabaran yang kita hadapi, tak faham tentang kesusahan yang kita hadapi. Kita kena tahu, pertama sekali, memang orang lain takkan faham. Sebab apa? Sebab mereka pun ada cabaran dalam hidup mereka. Dan kebanyakan masa mereka memikirkan tentang diri mereka sendiri berbanding dengan kita. Itu hakikat hidup. Tapi kalaulah kita rasa macam mereka perlu tahu apa struggle kita, apa cabaran hidup kita sekarang, kita kena explain lah pada mereka. Tetapi kalaulah mereka tak boleh juga terima dan juga tak boleh juga memahami, apa yang kita boleh buat hanyalah fokus kepada diri sendiri. Kita tak perlu luang ataupun letak lebih banyak tenaga dan masa untuk rasa kecewa apabila orang lain tak faham tentang diri kita, tak faham tentang keadaan kita. Jadi apa yang kita perlu buat hanyalah fokus kepada belajar untuk hadapi sesuatu perkara tu secara bersendirian. Ini adalah satu skill yang mana kita perlu bina. Skill yang akan membuatkan kita lebih bertahan dalam dunia yang terlampau banyak cabaran ni. Kita tak perlu expect orang lain akan sentiasa faham tentang cabaran kita. Sebaliknya kita sendiri cuba faham apa cabaran yang kita hadapi dan macam mana nak mengharungi cabaran-cabaran itu semua.